Hari ni sis nak share resepi beef balado tahu bergedil. Yang ini rasa dia lain sangat. Korang kena tengok sampai habis. Mula-mula kita rebus kentang dengan sedikit garam sampai empuk. Sementara tu belah 4 tahu kering dan keluarkan isi dia. Isi tu jangan buang ya, kita ketepikan dulu. Lepas tu panaskan kuali, goreng minced beef, letak sedikit garam dan lada hitam. Tambah bawang besar yang dipotong ladu dan goreng sampai daging bertukar warna dan naik bau wangi. Sekarang ni kita lenyek kentang sampai lumat. Masukkan minced beef yang kita goreng tadi, cili merah cincang, daun ketumbar, isi tahu dan juga bawang goreng. Okey, kemudian kita perasakan dengan garam dan lada putih. Gaul semua bahan sampai sebati dan sekarang kita masukkan paste sambal terung balado. Kenapa letak sambal terung balado? Suka hati aku lah resepi aku. Gaul sampai semuanya sebati, kemudian bentukkan bulat inti tu dan sumbat balik dalam tahu kering tadi. Ulang proses ni sampai semua tahu habis diisi. Seterusnya kocok telur. Salutkan tahu dengan tepung gandum, kemudian celup dalam telur yang dah dikocok tadi. Lepas tu goreng dalam minyak dengan api sederhana panas. Bila dah bertukar warna, balik-balikkan supaya warna sekata. Kalau dah cantik warna dia, bolehlah angkat dan hidangkan. Tapi tahu bergedil mesti kena ada sos kan? Okey, untuk sos dia pula, goreng cili merah, cili padi, bawang merah dan bawang putih. Kemudian blend dengan kicap lemak manis. Tak perlu tambah garam sebab rasa dia dah perfect. Okey, dah siap. Jom makan. Memang tak sabar. Serius si cakap. Rasa dia memang sedap dan lain daripada tahu bergedil biasa. Korang kena cuba letak paste sambal terung balado. Makan tanpa sos pun dah sedap. Okey, itu saja sis nak share. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa dan selamat mencuba.